Perolehan aset ketenteraan baru oleh Pakistan daripada China telah mencetuskan perhatian global, khususnya dalam konteks ketenteraan Asia Selatan. Pakej ini bukan sekadar perjanjian ketenteraan biasa tetapi merupakan strategi besar-besaran untuk meningkatkan kekuatan udara dan pertahanan negara tersebut. Pesawat pejuang J-35A. Antara komponen utama perolehan ini ialah pesawat pejuang generasi kelima J-35A sistem HQ-19 dan pesawat AEWNC KJ-500 yang keseluruhannya mampu merombak keupayaan strategik Pakistan. Saham syarikat pertahanan China melonjak berikutan pengumuman ini, mencerminkan keyakinan pelabur terhadap pengaruh Beijing. Pakistan menjadi negara asing pertama menerima 40 unit J-35A, menjadikannya pelopor penggunaan pesawat halimunan buatan China di luar negara. HQ-19 pula memperkukuhkan lapisan pertahanan udara Pakistan terhadap ancaman peluru berpandu India. KJ-500 menambah keupayaan kawalan udara dan risikan sekaligus melengkapkan rangkaian tempur bersama JF-17 dan J-10C. Hubungan strategik Islamabad-Beijing yang semakin erat telah menjadikan kedudukan Pakistan lebih kukuh berbanding India. Oleh itu, pakej ini dijadikan simbol transformasi ketenteraan Pakistan ke arah peperangan moden dalam pelbagai domen. Kesimpulan, perolehan besar-besaran ini menandakan perubahan strategik Pakistan dalam membina keupayaan tempur masa hadapan. Dalam masa yang sama, ia mengukuhkan lagi kedudukan China sebagai rakan pertahanan utama yang berpengaruh di rantau Asia Selatan. Sekian, terima kasih.